Lah ni vape ada semua perisa no. Mushroom, teh tarik, apung balik sampai perisa awan ribut level 3 pun dah. Tapi hampa tahu tak? 3 hari lepas ada seorang meninggal lah. Sebab sedut benda ni. Paru-paru penuh cecair. Jantung sampai 3% yang jalan kan. Bukan statik kita, ini betulnya kan. Hampa rasa sedut bagi tenang. Sehari duduk tenang-tenang ke dalam ICU pula kan. Kawan pergi melawat pun tanya, dia demam kan? Doktor pun nampak ah. Tak ah, dia terlebih wap. Berarti bukan nak marah kan. Tokai kedai vape, mereka menega cara dia. Anak Melayu juga kan. Tapi hampa yang duk salah guna, sedut sampai tak ingat dunia kan. Tu yang jadi masalah. Jangan nanti baru nak insaf kan. Masa tengah baring, cucuk oksigen tu. Tengok Shilling Hospital pun sambil ingat. Aku patut dengar lah nasihat orang kan, yang pakaikan plakat hari tu. Bahan utama dalam vape pun propylene glycol kan, PG. Cecer tak berwarna dan tak berbau pula. Bagi rasa tot hit kan masa sedut. Tapi kalau banyak sangat, dia boleh buat tekak kering, batuk, alahan, vegetable glycerin ni. Asal dari minyak sayur. Bagi wap dia je, wap dia tebal yang. Tu boleh buat kahak jadi banyak kahak, sesak dada kan, dada sesak sampai guna berlebihan. Nikotin tahu dah, bahan ketagih yang sama ada dalam rokok. Tinggi risiko ketagihan tu. Dia naikkan tekanan darah, jantung berdegup kuat. Itu semua perisa tiruan flavor kan. Macam-macam perisa dah, buah maneh lah, pudina lah, macam-macam lah. Banyak guna bahan kimia yang tak diuji keselamatan tu. Hampa duk sedut masuk ke paru-paru kan. Setengah perisa ni macam dia seti ni boleh rosakkan paru-paru. Popcorn lak tu. Vape ni bukan sekadar asap wangi. Dia campuran kimia yang bila dipanaskan masuk terus ke paru-paru kan. Kesan jangka panjang banyak lagi lah kita tak tahu kan. Tapi yang pasti kes kematian dan kerosakan paru-paru makin hari makin bertambah. Sedap tarik wap tu kan. Sekali paru-paru hang tarik diri dulu pula kan. Nak nampak cool ke? Cuba hampir tarik sejadah lagi elok. Asap vape tu hang sedut macam hang sedut teh ais tu. Padahal tak tahu benda apa dia bubuh dalam tu. Sekali paru-paru hang pun hang tak notis nak berhenti aja. Tak larat dia pun kan. Ni pula kuih bercebah ada perisa mushroom pula kan.